Okey. So, sebelah R ada 2, sebelah R ada 1 lah. Okey, sebelah R ada 1. So, 1 darab 1/8 darab 2. So, dapat berapa ni? Dapat berapa? Sebelah R ada 1. So, 1/8 darab 2. Cuba tekan kalkulator. 1 bahagi 8 darab 2. Dapat berapa? 16. 1/8 darab 2. 8 darab 2, 16. 1/8. Macam mana nak tekan kalkulator? Awak pakai handphone kan? Ya, Ada kalkulator tak? tak ada. Tak ada. Okey. Macam ni. Mula-mula 1 darab 2. 1 darab 2 jadi? 2. 2. Okey, jadi 2/8. Okey, awak cuba tekan kalkulator. 2/8. 2 bahagi 8 dapat berapa? 1. 2 bahagi 8 dapat? 1. Dapat 1? Tak, bukan 1. 2 bahagi 8 dapat 1/4. Betul? 1/4. 2 bahagi 8. Maksudnya kita permudahkan. Ini cikgu ajar bukan pakai kalkulator. Okey, 2 dengan 8. 2 bahagi 2. Okey, kalau atas bahagi 2, 8 pun bahagi 2 kan? So jadi 2 bahagi 2 dapat 1. 8 bahagi 2 dapat 4. Okey, boleh? Boleh. Okey, lepas tu algebra sebelah dia nak letak apa? Nak letak apa sebelah 1/4? Huruf apa nak letak? Huruf apa kita nak letak sebelah 1/4? R. R apa tu? S. R, S. Okey, kejap. Kita tengok. Ya, betul. Kita kena letak RS Kejap Kita kena, ni lari sikit. Okey, kita kena letak kat sebelah dia RS. 1/4 1/4 RS. Cuba jangan. Kalau line tak okey dia macam ni. Okey, right. So 1/4 RS. Okey, lepas tu 1/8. Okey, 1 darab 8 dapat berapa? 1 darab 8 dapat berapa? 8. Okey, dapat 8. Okey. Yang ini ada simbol yang sama, negatif dengan negatif. So jadi apa? Negatif jadi negatif jadi apa? Okey, good. Jadi tambah. Okey, jadi 1 darab 8 jadi 8. So bawah dia ada 8, so tulis 8 juga. Macam ni yang ini ada 2/8 ni atas kan? Okey. So ini cikgu tulis kat sini. Okey. Jadi tambah okey 8/8. Okey. So simbol dia nak letak apa sebelah ni? Sebelah 8/8 ni. Bahagi. Bukan. Simbol bukan simbol. Huruf apa? Huruf apa? R. Ya, S. good. R sahaja, tak ada S. Sebab 8 ni tak ada S. Betul tak? Sebelah dekat R pun tak ada S. Yang ada S dekat 2 je. Kita buat satu persatu. Ikut anak panah. Okey, so jadi 8/8 R. Okey, cuba tekan kalkulator. 8 bahagi 8 dapat berapa? 1. Okey, good. 1. So 1R. Selalu kita tak tulis 1 depan R. Kita tulis R sahaja. Boleh? Boleh. Okey, so ni jawapan dia. Okey. So awak dah faham dah ya cara nak darab. Okey. Ada soalan yang terakhir tak? Sekejap
Okay, kita cuba satu soalan lagi. Nak bagi awak mahir, kita cuba yang F. Boleh tak? Kita cuba yang F. Boleh kita cuba yang F. Yang F. Algebra ni sangat panggil apa? Sangat selalu ditanya. So cikgu nak awak mahir juga ni. Sampai tingkatan 5 pun akan guna algebra. Okey. Okey, F. Okey, mula-mula nak darab apa ni? 2, 2 darab 1, okey, 2 darab 1 jadi 2 darab 1 jadi 2, okey, good. Jadi 2. Okey, depan 2 ada simbol apa? Nak letak tolak ke tambah? tolak, Okey, good. Okey, lepas tu huruf nak letak huruf apa? PR, PR. Okey, good. Pandai. Okey, lepas tu negatif 2 nak darab dengan apa lagi? 2 darab 2, Okey, 2 darab 2 jadi 4, okey, good. 4. Okey, simbol apa nak letak depan 4? tolak, Simbol yang sama. Simbol yang sama kita letak apa? tambah, Okey, good. Tambah. Okey, huruf apa nak letak sebelah P? PQ, Sebelah 4 PQ. Okey, good. So ini jawapan dia. Okey, faham ke? faham, Alhamdulillah. Okey. Ini adalah berkaitan dengan pengembangan. Okey, so cikgu rasa awak dah boleh buat yang ini. So nanti banyakkan latihan. Nanti cikgu akan bagi latihan untuk yang GHI. Boleh ke awak cuba habiskan GHI? boleh, Okey, GHI ni nanti cikgu send dekat awak punya ibu awak punya WhatsApp. Okey. Sekarang cikgu nak try, cikgu nak tunjuk pemfaktoran pula. Pemfaktoran. Boleh tak? Bahagian seterusnya. Boleh nak buat pemfaktoran? boleh, Boleh Okey. Ini kita dah buat. Ini kita dah buat hari tu. Kita dah buat. Okey, yang ni tak nak. Kita nak cuba yang ini dulu. Pemfaktor. Ni ke pengembangan lagi. Okey. Ini masih dekat pengembangan. Okey, jom kita tengok macam mana nak kembangkan. Kalau ada macam ni. Okay, dia ada 2 kurungan. A tambah B kuasa 2. Okay, cuba tengok nampak tak cikgu punya skrin? Nampak cikgu punya skrin? tak, Tak nampak? Kejap. Kejap Macam mana cikgu? Cikgu tunjuk. Sekejap ya. Cikgu tunjuk ya. Okay. Kita tunjuk yang ini. Okay, nampak skrin cikgu? Okay, good. Jom kita tengok seterusnya cara yang okay, kat sini dia ada cerita. Okay, kejap cikgu nak besarkan. Macam mana cikgu nak besarkan ni? Okay, soalan dia. Mari kita lihat bagaimana kembangan 2 ungkapan algebra dalam 2 kurungan boleh dilakukan dengan mencari luas 4 buah meja menggunakan 2 kaedah yang berbeza. Okey, yang ini kita nak cari luas. Cari jumlah luas A, B, C dengan D. Okey, jom macam mana dia buat ya. Okay, so kalau kita nak cari luas semua, kita boleh gabungkan ke semua meja. Okay, lepas tu nak kena buat apa? Okay, kalau nak cari luas, kita ambil panjang, darab lebar. Panjang yang mana? Panjang daripada hujung ke hujung, lebar yang mana dari atas ke bawah.
Okey, panjang dekat sini ada X dengan W. Okey, lebar. Okey, lebar kat sini ada Y dengan Z. Okey, jadi X tambah W darab Y tambah Z. Okey, nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okey, X tambah W yang panjang hujung ke hujung. Darab atas tambah bawah Y tambah Z. Okey, macam mana dia darab? Jom kita tengok. Okey. Okey, faham tak yang ini? Faham. Kita tengok seterusnya. Okey, awak tengok anak panah ya, dia darab macam mana. W darab Z jadi WZ. W darab Y jadi WY. X darab Z jadi XZ. W darab Y jadi WY. W darab Z jadi WZ. Sama dengan jawapan atas. Ini kaedah pengembangan dua kurungan. Okey, faham tak? Faham. Okey. Okey, ini cara nak, okey. Ada kaedah dia buat dua kurungan macam ni sebab huruf dalam kurungan ni tak sama. Algebra dia tak sama. Okey, kalau algebra yang sama dalam kurungan, huruf yang sama, kita boleh letak A tambah B. Contohnya ada dua kurungan, A tambah B, kurungan A tambah B juga. So kita boleh letak A tambah B kuasa 2 sebab ada dua kurungan yang sama. Okey, macam mana kita nak tengok? Macam mana kita nak kembangkan yang ni? Jom kita tengok Okey, so kalau kita keluarkan pecahan, kurungan ni, dia akan jadi dua kurungan yang sama. A tambah B darab A tambah B. Okey, macam mana didarab? Jom kita tengok. A darab A darab B. Jadi B darab A, B darab B. So, bila A darab A jadi A kuasa 2. A darab B jadi AB. B darab A jadi BA, AB. B darab B jadi B kuasa 2. Okey, so ini adalah jawapannya. So, bila ada AB dengan AB, AB dengan AB ni dua algebra yang
sama kan? So awak tambah. Jadi 2 AB. Okay. So kalau yang ini kita tengok. Okay, kita tengok contoh. Ini contoh dia. Okey, kita andaikan ada 5P tambah 2Q kuasa 2. Okey, so maksudnya ada dua kurungan yang ada dua kurungan yang sama huruf dalam kurungan dia kan. So kita buka dia. Kita tengok. Okey, so maksudnya kita kena darab 5P darab 5P. Ini kaedah lain ni. Tak apa, kita tengok Okey, so ini cara nak kira cara yang satu lagi lah. Okey, setakat ni awak faham tak? Faham. Okey, jom kita cuba. Cikgu bagi latihan ya. Okey. Cikgu latihan. Cikgu bagi latihan. Okey, yang ini. Sekejap, cikgu bagi yang hari tu punya latihan daripada buku teks. Sekejap ya. Okay. Ada 2 kurungan. Ni banyak sikit tapi kita buat yang mudah dulu. Okay, cikgu akan send dekat WhatsApp. Okay, cikgu dah bagi dekat WhatsApp. Latihan nombor 1. Awak cuba habiskan G H I. Okay. G H I. Latihan nombor 2. Latihan nombor 2. Sekejap nombor 3. Nombor 2, nombor 3. Sekejap 3, cikgu nak awak cuba A, B, H, I. A, B, H, I. A, B, H, dan I. Okay, right. Okay, so cikgu dah bagi latihan tu. Nanti awak boleh cuba ya. Okey. Alright, so kita jumpa lagi next class. Boleh ke? Boleh. Boleh. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Notanya awak boleh tengok dekat Canva ya. Okey. Alright, so Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Baik, cikgu.